Masalah brek punca lori terbabas, pemandu cedera. 26 April 2025 pukul 12.33 PM. Nilai, masalah brek dipercayai menjadi punca sebuah lori yang membawa muatan batu kerikil hilang kawalan lalu terbabas di lampu isyarat Jalan Nilai Labu, di sini pada Jumaat. Video kejadian itu yang tular di media sosial memaparkan lori terbabit dipandu laju ketika melalui lampu isyarat berkenaan dan melanggar bahagian tepi sebuah kereta yang datang dari arah kanan. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Abdul Malik Hasim berkata, kaunter aduan trafik Nilai telah menerima maklumat kejadian jam 12.13 tengah hari. Siasatan awal mendapati, semasa kejadian lori itu dari arah Labu menghala ke Sepang. Apabila sampai di tempat kejadian, lori berkenaan yang dipandu lelaki tempatan berusia lewat 30-an dipercayai mengalami masalah brek telah hilang kawalan dan terbabas semasa membelok ke kiri, katanya. Menurutnya, lori tersebut turut melanggar sebuah kereta yang dipandu lelaki berusia 30-an yang datang dari arah kanan. Jelasnya, insiden itu menyebabkan pemandu lori cedera di kepala dan telah dihantar untuk mendapatkan rawatan di Zon Kuning Hospital Tuanku Jaafar di Seremban. Pemandu kereta itu pula tidak mengalami sebarang kecederaan dan kes telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 43, 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987.